pelakon yang popular, sangat popular di Indonesia, di Malaysia mungkin orang macam siapa ni, mungkin tak ramai, tapi kat sana dia sangat popular. Ada banyak yang tanya, kenapa Kinwa pergi kerja di Indonesia? Ya, kenapa tak kerja di Malaysia? Ya. Nombor satu, pilihan untuk seorang pelakon Cina yang berbahasa Melayu di Malaysia bukan banyak. Jadi ada banyak yang tanya, yang pelakon-pelakon lain juga yang tanya, macam Bron Palare, pelakon handal kita yang tanya, Kinwa, saya tak boleh buatlah TV, saya tak boleh buatlah telemovie. Saya kata, saya di Malaysia tak ada pilihan lain. Ada tawaran, saya akan okey dan buat. Kerana tak banyak watak Cina dalam dunia TV atau filem di Malaysia. Yes. Kerana di Malaysia ada bahagian TV dan filem Cina, TV dan filem India, TV dan filem Melayu. Pecah. Itu menjadikan bagaimana pilihan saya jadi kecil, very small, very limited. Saya tak boleh pergi ke bahagian Cina kerana saya tak boleh baca bahasa Cina. Tak boleh cakap juga. Cakap boleh, baca tapi tak boleh. baca saya tak boleh. Jadi skripnya orang kena baca kepada saya ulangi saja apa yang dibacakan, apa yang saya dengar. Itu kerana masa 70-an, masa saya pergi ke sekolah, mak bapak ingat, harus hantar ke sekolah Melayu, harus sekolah kebangsaan. Itu tempatnya boleh maju, tapi macam tak ada pun. Macam sebaliknya. Ya, sebaliknya. Tapi itu yang peliknya di Malaysia. Tapi So you rasa macam ralat lah sebab tak boleh baca dalam bahasa. Yalah, itu salah saya. Saya tak blame siapa-siapa pun. Itu mungkin kerana masa tu kalau saya tahu ini akan terjadi ini, kita akan dibahagikan kepada ini. Saya harus fokus juga belajar bahasa Cina. Dulu saya tak. Saya belajar bahasa Melayu, saya tekun berbahasa Melayu. Dan banggalah kerana bahasa Melayu saya selalu dapat kredit. Tapi kerana kebiasaan saya untuk berbahasa Melayu, saya boleh pergi ke Indonesia dan menggunakan dan membelajar bahasa Indonesia. Kerana bedanya ada banyak, bezanya ada banyak. Tapi kesamaan juga banyak juga. Tak ada masalah untuk komunikasi dengan Indonesia dan Malaysia. Tapi kalau kita gunakan seorang pelakon Cina yang hanya boleh berbahasa Cina di Malaysia, pergi ke Indonesia, tak boleh. Parah. Tak boleh. Kalau bahasa Indonesia tu parah. Itu bezanya. Saya dapat nominasi dan juga menang Cek Toko Sebelah. Wow. Itu dalam tahun itu saya menang, saya ingat 3 ke 4. Wow, banyak. Jadi dari sana mereka sungguh apresiasi bakat, talent pemeran. Itulah bezanya. Sekarang di Indonesia, sekolah filem mereka sudah lama ditubuhkan, tak sama dengan sini. Diorang banyak ada graduan-graduan yang bikin filem, bikin short filem. Jadi banyak, penawarannya banyak, peluangnya banyak. Sana di appreciate. Macam mana production jaga pelakon? Maknanya di sini dan di sana ada beda? Ada bezanya. Di sana mungkin saya dari diorang panggil apa, pemeran dari luar negara. Pemeran luar. Mungkin semua yang dibuatnya untuk saya ada di sana. Makan minum semua disediakan. Ada orang yang bantu ke sana ke sini, ada sama je kat sini pun macam tu. Mana kat sini ada runner, ada makanan pun disediakan, catering, duduk dekat meja makan, ambil pinggan, beratur. Saya tak bayar beratur di sana. Macam mana? Dihantar? Mestilah. Mana kalau tak ada scene, you buat apa? Kalau kat sini kita tak ada scene, kita duduklah bawah pokok ke atas kursi ke. Aku kat rumah, aku kat hotel. Kat hotel? Between scene? Ya. Maknanya bukannya kau time pagi balik malam, maknanya walaupun ada scene 2 scene je, tapi kena tunggu dekat set. Kalau ada pun ada tempat yang disediakan.
selesa lah. Taklah tidur dalam kereta je, taklah tidur tak pernah. bawah pokok je. Aman, tempat yang aman dan Wow, tenang. wow, best lah shoot dekat Indonesia. Tapi Bila bukan tengah- saya saja, semua orang, semua pemeran lain pun dapat treatment yang sama. Yalah, maknanya kalau maknanya untuk orang luar, pelakon dalam Sama negara juga. sama dia layan begitu semua. Ya. Maknanya dia orang sangat dia orang sangat menghargai lah. Ya, menghargai, mengapresiasi. Kita tak ada, kita adalah runner, tapi runner tu kalau dia nak pick up kita pun dia pick up pagi. Ya. Harus pagi. Harus datang sekali dengan semua orang duduklah dekat set walaupun scene kita tu petang. Ya. Tapi sebab kita nak pakai transport dia orang, kita kena datang. Kan? Kita tak ada request. Jadi, ataupun kita boleh minta request untuk hantar, tapi kat sana tak perlu dah kan. Dia akan habis scene dia hantar balik. Yes. Oh, best.